Pembelian rumah bagi mereka yang diikat oleh kunci pendapatan pokok, tangguhkan dulu. Pembelian rumah bagi mereka yang mampu membayar dengan tabungan yang ada di bank. Sekiranya dalam 2 tahun pertama ini ekonomi tak boleh, simpanan mereka di bank cukup, tuan-tuan beli, tak ada masalah. Cuma saya nasihatkan secara umumnya, majoriti kita semua akan mengalami gangguan aliran tunai daripada pendapatan tetap. Tabungan kita yang ada pula mencukupi untuk menyara kecemasan. Dia boleh sara kecemasannya RM20,000. Dia tak RM100,000, RM200,000 ni yang boleh menyara kemewahan. Sakit, demam, kemalangan, anak nak kahwin ke apa kan, adalah RM15,000, RM20,000. Itu pun kalau ada. Maka jangan beli rumah, kerana wang demikian adalah wang untuk menebat gangguan pendapatan. Dia nak tampung. Jadi jangan beli. Kalau tuan-tuan ada RM100,000 dah, tak ada masalah, tuan-tuan boleh tebat 2 tahun, 24 bulan, tak ada gaji tak jalan pun, keluarkanlah wang. Sebab tuan-tuan kata simpan duit jadi tunai, bayar hutang rumah itu harta, aset juga, cuma dia aset lambat cair. Ambil duit ni bayar, sebab daripada dia RM200,000 tak jadi apa, 6% fixed deposit, lebih baik tukar kepada rumah. Tapi susahlah nak cari orang yang sedemikian rupa. Jadi yang mana rupa biasa ni, dia akan pakai payah daripada bayaran gaji yang ada. Maka nasihat saya, ini bukan masa yang sesuai. Terima kasih. Saya pun ada baki finance 4 tahun lagi rumah saya. Saya pun ada minat nak beli rumah baru, tapi saya tangguhkan kerana satu adalah saya bimbang, kalau beli rumah dah siap, harganya mahal. Bila nak beli rumah baru pula, baru maksudnya 3 tahun lagi, 2 tahun lagi baru siap. Saya dah baca laporan Persatuan Pemaju Perumahan Malaysia, di mana kos bahan binaan naik 40%. Bila naik 40%, kebanyakan projek perumahan ni tak mungkin dapat mula sekarang, kerana dia jual pada kita pada harga dulu. Berarti kalaulah saya nak beli sekarang rumah baru kan, maksudnya saya nak tunggu 3 tahun siap, rumah tu lebih murah daripada beli rumah dah siap. Tetapi dengan apa yang disebut oleh Persatuan Pemaju Perumahan Malaysia, kenaikan naik 40%, berarti rumah tu tak jalan sekarang. Kalau saya ambil loan bank, saya berjalan. Loan bank saya berjalan, yang saya pula dulu ingat 2 tahun je akan siap, 3 tahun akan siap, sekarang kan jadi 5 tahun. Berarti kadar sewa rumah saya kena bayar, rumah baru pun saya kena bayar. Maka saya tak ambil, sebab laporan menunjukkan logiknya tiada pemaju yang akan meneruskan projek perumahan baru ketika harga barangan pembinaan naik 40%. Ini bukan kata saya, sila rujuk kenyataan Persatuan Pemaju Perumahan Malaysia, kos naik 40%. Jumpa berita tu. Semua berita Malaysia pakai benda tu. Maka saya tak beli dulu. Dan jangan panik. Sebab kita tak beli dulu bukan seumur hayat. Kita sedang melihat 3 bulan ni. Kalau 3 bulan ni kerajaan ambil beberapa langkah, kemudiannya harga barangan turun, buat keputusan. Kalau tak ada, tangguh dulu. Tapi saya nak mudahkan tuan-tuan, berdasarkan pengalaman saya, sampai Disember 2026 saya tak akan beli rumah untuk anak saya. Katalah sekarang saya nak beli rumah, nak bantu anak saya. Ayah bayar down payment, saya ada dah sikit duit, kau orang sambunglah bulan-bulan. Saya tak beli. Sebab down payment tu boleh saya sediakan. Bulan-bulan ni adalah pendapatan yang kemudian anak saya belum tentu dapat stability pendapatan dalam keadaan ekonomi yang saya sebut. Berarti saya jelaskan kepada tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan hanya ada down payment dan kemudian bulanan tuan-tuan ni datang daripada pendapatan sedia ada. Kerana pendapatan sedia ada akan terjejas, iaitu tuan-tuan kena membayar lebih kepada kos inflasi. Tuan-tuan kena membayar lebih pada kos kenaikan harga barang. Berarti sebelum berlaku perang ni, tuan-tuan ada RM5,000. Tuan-tuan nak beli rumah bayar RM800. Tolak pergi tolak hutang 800 ni mampu. Tapi sekarang kalau bayaran bulanan ini mengganggu, di mana kita tak tahu apa terjadi, 800 tu telah menjadi apa yang dipanggil penyambung ataupun penebat ataupun penampan. Kalau gangguan ke atas makanan, gangguan ke atas pendidikan, jangan ambil rumah dulu. Tapi kalau tuan-tuan dah kaya, tuan-tuan rasa dengan kedudukan tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan nak beli rumah sebab murah, RM50,000 mampu bayar, dalam bank ada RM150,000, bayaran bulan-bulan tuan-tuan nak bayar RM1,500, tak risaulah, sebab tuan-tuan ada 100 kali ganda bayaran dia. Jadi tiap-tiap bulan bayar daripada duit bank, sementara rumah nak siap. Tapi kemudiannya saya faham ini bukan masa yang sesuai, sebab kita nak beli tolong bayar down payment, bulan anak-anak nak bayar. Tapi anak-anak ni akan adalah gangguan di mana kita nak latih mereka untuk faham bahawa taklah nanti gangguan kerana komitmen bayar rumah tu. Faham adalah dalam keadaan sekarang gini apa itu maksud tunggu dan lihat? Kita berada dalam fasa tunggu dan lihat, bukan buat keputusan tak nak beli. Tunggu dan lihat supaya kita masuk dalam keadaan yang betul. Okey, baik. Kalau lalu longkang, ada titi, meniti, pun kena lihat titi tu boleh lalu ke tidak. Kalau ada parit, boleh langkah kalau lepas, tapi kena tengok seberang parit tu tanah lembik atau tanah batu. Berarti lompatnya boleh, nanti jatuhnya dalam selut. Lompatnya lepas, nanti jatuh atas batu, kakinya terseliuh. Bukan saiz longkang yang kita nak ukur, melepasi longkang tu. Maksudnya bukan down payment je kita nak ukur, lepas down payment tu, bayaran bulanan tu. Sebab kita akan loan panjang 25-35 tahun bagi yang muda, 16 sampai 20 tahun bagi yang tua macam saya. Jadi faham. Kedua, kita rasa mungkin ada titi, kena tengok titi tu. Berarti bulan-bulan
kita mampu bayar. Tapi rapuh atau tidak? Kalau TT tu batu, memang selama ni kita mampu bayar kerana kalaulah kita boleh bayar 1,000 sebulan, duit gaji 500, kita ada tabungan. Tabungan kita adalah 30,000, 40,000. Yang kita committed untuk rumah je. Kita pergilah ke rumah. Kerana kita kata kalau masuk hospital kita dah ada insurans. Mak ayah telah pun berada dalam keadaan meninggal. Kita tak ada beban kejutan besar yang kita akan alami menjadikan kita mengalami panik kewangan. Maka beli. Kerana TT. TT itu maksudnya gaji bulan kalau terjejas ada simpanan. Tapi kalau longkangnya sekarang lompat pun tak lepas. Atau saya kira lah belah sana selut ataupun batu. Jangan buat. Senang. Tak apa, kalau takut riba jangan beli apa-apa tuan-tuan, naikkan kemah. Saya pergi Aceh tengok orang duduk dalam kemah banyak dan mereka boleh hidup berbulan-bulan dah selepas gangguan ekonomi sekarang.